Alright guys, SUV ala masa dulu-dulu. Jom. Di depan seat pun ada jaring So dia buat rugged, finishing rugged seperti pergi off-road. Bagai-bagai semua boleh sembuh air, bersihkan, so tak kisah. Di sini pun ada muka kereta dia. Ada USB tak? Tak ada, satu slot saja tapi tak nampak mana dia punya USB. Okay, tak nampak dia punya USB. Ada ke sunroof? Tak ada sunroof. Bahagian atas ialah fabric untuk dia punya headliner. Abang tengah main dia punya Bluetooth connection, music okay. Dari segi music okay, cantik. Tapi kau tengok dia punya cushion sangat lembut lah. So maka dia punya seat pun tak begitu menyokong Untuk orang gemuk, orang kurus tak kisahlah, tak kisah. So leg room di belakang memang luas. 1, 2, 2,5 genggaman Kepala sejengkal lebih daripada 5 jari. So bila dah design inspirasi masa dulu-dulu, orang kat dalam semua tua-tua lah. Jangan main-main. So depan dia banyak mirip seperti Toyota Land Cruiser yang lama-lama yang sangat lama. Lampu dia bulat, tapi ini kereta baru tau. Ini kereta baru daripada iCar, model V23. So kita tengok dengan perlahan, banyak orang di sini. Kita tengok bahagian depan dulu. Apakah rasa ini rasa plastik fiber, dan bumper dia plastik dan fiber juga. Kau tengok muka depan dia. Orang yang tua-tua sukalah, orang muda suka ke macam ni. Ini Star Retro. Kau tengok member-member yang tengok kita ni semua orang tua. Rim yang pelik sikit lah. Rim pelik. Kayak SS2 Chaoyang size 265/45R21 Kereta ni boleh pergi off-road, material sintetik. Dan kau tengok dia punya yang ini pelindung semua sampai kat luar tau. Sampai kat luar, dan ini sampai belakang dia extended. Okey, ini ada sedikit bahagian macam Range Rover. Dan di bahagian atas ada kemasan-kemasan hitam. Body engine kembung. Nampak dia kembung ke atas. Mungkin dia guna engine apa entah. Ini kereta EV bukan kereta petrol. So yang ini hanya untuk estetik. So kereta ni semata-mata direka untuk rasa estetik. Dan tengok wiper dia. Dia punya windshield flat macam kereta Jeep yang lama. Windshield flat. Ada lampu di tepi pintu. Nice touch. Dan dia punya wing mirror memang ala-ala old fashion lah, fashion lama. Fashion lama, nafas baru Ada tak? Kita tengok dengan perlahan. Okay, side step. Dan bahagian ni, ini blind spot yang sangat-sangat besar. Blind spot yang sangat-sangat besar. Pada korang yang tak mahir bawa kereta, Uncle bagi tahu jangan korang tak tahu parking nanti. Jangan tiang boy. This part is a very big blind spot. Okay. Kalau dia pandai, dia patut letak satu kamera keluar lah. Ini pun estetik juga. Bagian estetik. Kotak yang kecil dan ada kamera kat sini, nampak? Kamera kecil. Ada lampu yang kecil. Dan di belakang inspirasi ala G-Wagon. Nampak? Sebiji macam G-Wagon. Lampu kecil Dan ini ialah dia punya radar sama, pelindung sampai keluar. So ini memang untuk pergi off-road lah. Charging port boleh buka. Okay, AC DC semuanya di sini. Sebelah kanan. Kotak ni nampak menarik lah. Yang ni apa? Tak ada. So charging di sebelah kanan. Kalau tengok dia punya design pintu, banyak ala Range Rover. Bahagian soft
material soft bagus. Material soft, tengok. Kat belakang pun one touch dia punya electronic power window. Boleh tahan rasa-rasa. Ada door handle. Cantik ni. Okay. Door handle dan ada satu kuning lah. Jaring kuning. Dan speaker di dalam. Material very nice. Material dia memang sangat mewah. Ini semua kulit buatan lah, kulit buatan. So China menang dari segi kemasan kulit buatan. Tapi di belakang dia seolah-olah khaskan kereta ni sebagai 4-seater. Tengok, 2 tempat duduk untuk orang yang saiz macam uncle lah. So kalau uncle duduk di belakang memang confirm selesa. Kita masuk side step, naik ke atas. Okay. Oh, dia ada satu tempat untuk pegang lah. Untuk chairman yang tua macam uncle ni, nasib baik uncle tinggi sikit. So sebab uncle tinggi tak payah manjat dengan banyak. So kita tutup pintu. Apakah solid boy. Dia punya boleh tahan lah. Kagum sebab dia punya, tengok material material di sini pun ada getah. So bila kita tutup pintu, kedap boy. Nah, lampu putih macam ni lah, modern. So kereta-kereta China menang sebab barang-barang macam ni lah. Okay, tahan tak tahan tak kisah. Yang penting kereta ni gelap. Kenapa gelap? Dia punya C-pillar lah, C-pillar yang katakan blind spot kan. So di atas dia punya seat belt untuk 3, tapi tak perlu. Okay, satu kelemahan hanya uncle boleh detect sebab uncle rasa antara blogger kereta yang paling gemuk sekali lah. Duduk je, dia punya seat tenggelam. So maka masalah Aika, ini masalah Aika ini pun Aika, brand Aika. Orang yang buat seat tu kena bangun. Orang gemuk macam ni tak boleh beli kereta anda sebab dia punya seat akan macam ni. So bila walaupun suspension bagus, talaan suspensi, handling semua bagus, uncle akan macam ni juga. Kenapa? Sebab dia punya seat lembut. Seat lembut bila kau naik turun, walaupun handling kau bagus, kau punya suspensi bagus, orang akan rasa. Uncle akan rasa sebab gravity apa. So, halo Aika, kau kena memperkukuhkan seat anda lagi. Ini daripada orang gemuk. Okay, so selain daripada seat, material, quality semua okey lah, okey. Tengok dia punya finishing semua cantik. Kat sini ada bintik-bintik. Okey. Uncle tunjukkan dia punya pemandangan cockpit. Dia punya dashboard sangat-sangat basic, sangat-sangat retro. Tak banyak macam dashboard kereta-kereta China. Tapi dia memberi skrin yang begitu besar sekali. Kiri kanan semuanya plastik saja. No problem, continue. No worries. And then steering dia, steering macam ni. Okey, kita ke depan. Ada satu lampu di sana dan 2 lampu di kiri dan kanan. Very nice. Okey, kita tengok pintu peti sejuk seperti Toyota Land Cruiser Prado. Dalaman tak besar sangat. Oh, ada lagi. Tengok. Boleh tahan. Di atas macam ni je lah. Okay, so pintu peti sejuk. Kita ke sebelah sana. Okay, kita masuk seat driver. Di pintu semuanya ada lampu So macam mana nak buka pintu? Kau kena tekan, baru kau tarik. Okay? Mampus. Kena kuat sikit. Angkat tak berani. Thank you So tengok, ini fashion Land Cruiser, butang-butang dia semua di sini. Ini dia punya door handle, sangat-sangat tegap. Quality barang memang cun Rasa touch point dia semua memang soft. Dan dia punya yang ini seat control pun nampak rugged. Pergi off-road memang nampak rugged. Pedal ialah pedal biasa je. Quality seat dari segi kulit memang okey. Tapi dia punya yang ini sangat-sangat lembut. Itu kelemahan Aika. Ada side bolster. Boleh nampak ada kembung di tepi, tapi shoulder bolster tak ada lah. Tak ada.
So tengok, ini kelemahan Aika. Tak ada orang berani cakap angka berani. Okay, pemandangan kopi anda di sebelah driver. Kita masuk ke dalam. Ada satu handle. Aduh. Okay, di pintu driver kita dapat jaring lah. Dapat jaring dan kita tutup. Sebelum kita tutup, kita tengok plastik berwarna gunmetal grey, corong aircon bagus, dia pecahkan pada dua, bagikan pada dua, ini bahagian atas, ini bahagian bawah, so anda boleh shoot perut dan yang ini boleh shoot kat luar. Very nice, very nice. So kita tutupkan. Di bahagian ni kosong kosong. Ini plastik dan boleh adjust dia punya lampu besar. Bahagian atas soft tapi pendek dia punya dashboard pendek. So tengok steering okey tapi sangat-sangat ringan Tengok masa kita off dia punya steering pun sangat-sangat. Kindly avoid turning the steering wheel, thank you. It's naturally so soft. I didn't turn. Damn it. Okey, dia punya gear TRND di sini. Dia punya signal, dia punya wiper semuanya di sini. So kita tengok dia punya yang ini. Okay, boleh tengok dia punya kamera, ada 3D view. Kita boleh scroll. Ini ialah 360. So anda nak tengok daripada angle mana? Sebelah kanan, bahagian depan, okay. Bahagian kiri, tepi, kiri belakang, bahagian belakang. So boleh nampak 360 tapi skrin besar tapi yang dia paparkan kecil saja. So ini dia punya informasi gear dan lain-lain sebab sebelah kanan tak ada skrin kan. So maka dia menggunakan sebelah sini sebagai screen meter lah. Screen meter. So yang ini nampak rugged, butang-butang dia nampak rugged. Bang teruskan. Betul. Tekan lah. So tengok dia punya kereta. Boleh tunjuk depan berapa cm, di belakang ada berapa cm. So dia ada screen di dalam screen PIP picture in picture. So ini drive mode, ada berapa drive mode? 7. Eco, Comfort, Sport, Slippery, Off-road, Individual So 6 drive mode. So nampak butang-butang adakah baik, tak baik. Rasa premium butang rasa premium. Tapi okay, kita test sound system. Ada sound system. Tadi dah test lah. So ini dia punya apa ni? Oh, demister. Okay. Demister, hazel light. So ini memang ala fashion lama lah. Fashion retro Dia punya mirror. Halo kawan-kawan yang baru jumpa channel kita, jangan lupa tekan like, share, subscribe, support channel kita menggunakan warna putih. Dah macam helikopter dah ni. Jangan main-main. Kau tengok. Siapa pernah tengok Airwolf? Okay, tengok dia punya yang ini fabric fabric dan satu lampu je. So bolehlah. Headroom, aku nak tunjukkan headroom. Ini kereta orang tinggi lah. Lebih daripada sejengkal lah. Aku buka lampu kat pintu sekejap. Okay, tengok. Lebih daripada sejengkal boy, 5 jari 6 jari, 7 jari pun dah sampai dah. So orang tinggi-tinggi yang tak ada kereta nak beli, kau beli kereta ni lah. Sangat ngam untuk anda. Okay. Visi anda apakah masa anda naik kereta ni? Kalau anda tinggi, anda macam uncle. Okay, ini eye level uncle Uncle tunjukkan. Apa kau nampak? Kau nampak bonet depan kereta dan sebelah kiri lah. Okay, so itu je. Bahagian ini ada NFC. Tapi sangat-sangat sempit ataupun kurus. 2 USB-A, 2 USB-C, 1 USB-A. Tempat letak barang pun tak begitu dalam. Di bawah ni ada 2 cup holder. 3 boleh letak 3 cup holder dan aku rasa yang ini boleh keluarkan kalau nak letak barang. Okay, anda boleh letak kat depan juga. Suka hati anda boleh adjust. So itu je. Dia kata tekan ni open apa? Open apa Entah, dia kata ada open.
Okay, so ke depan anda boleh lalu ke boleh main kaki lah ni. Okay, yang ini ada satu hook. Hook untuk sotong ke apa ke. Tapi ada ke gearbox, tak ada gearbox pun. Bahagian ni pun hard Ini airbag boy, jangan tekan kuat sangat meletup nanti. Okay, so dia born to play lah. Dia born to play. Dia play apa? Dia masuk hutan lah. Dia masuk hutan. Bahagian atas ni kau boleh letak handphone anda, tapi ini plastik yang keras. Anda harus beli satu kapet ke apa. Okey, Angga tunjuk. Dia ada kereta yang kecil di depan. Okey, designer tinggalkan lah. So kalau kau nak beli cermin besar, windscreen, kau kena make sure kau ori lah. Kalau tak ada orang ketawakan kau. Okey, so itu saja. Itu saja Aika V23. Angka duduk di depan. Angka bagi tahu rasa tempat seat di depan baik sikit berbanding belakang. Tadi Angka komplain dia sangat lembut, tapi kena confirm masa test drive lah. Bila kita test drive baru kita boleh tahu sama ada seat dia menyokong atau tidak. So jumpa lagi, jangan lupa tekan tanda-tanda sokong pada channel ini. Terima kasih. Bye bye. Okey, dia tak bagi buka depan So bukan Angka tak mau tunjuk, dia tak bagi. Okey, itu je. Sekian.